Tengku Zafrul sertai PKR. Perpindahan yang disamakan dengan transfer musim panas dalam dunia bola sepak. Gempak, mengejutkan dan penuh strategi. Langkah ini beri suntikan tenaga baharu kepada PKR. Zafrul bukan orang biasa. Bekas CEO bank, pernah jadi Menteri Kewangan waktu krisis ekonomi. Sekarang Menteri MITI, Pelaburan Negara, di bawah jagaan beliau. Kesan langsung, pelabur asing semakin yakin. Imej negara makin stabil. Reputasi Malaysia meningkat di mata dunia. Manfaatnya, terus kepada rakyat dan kerajaan. PKR untung besar. Dapat tokoh yang berwibawa dan berprestasi tinggi. UMNO pula rugi. Hilang wajah kredibel. Hilang striker utama. Tapi ini bukan soal lompat parti untuk jawatan. Zafrul mahu kesinambungan. Dia nak pastikan kerja dasar ekonomi diteruskan, bukan terhenti separuh jalan. Inilah politik baru. Bukan siapa paling kuat jerit, tapi siapa paling banyak deliver, siapa paling banyak selesaikan masalah. Sekarang satu persoalan untuk kita semua. Adakah Tengku Zafrul MVP politik Malaysia? Kalau kau suka analisis politik yang ringkas, padat dan bernas, jangan lupa like, share dan follow TikTok aku.